Tauhid mana? Mengesakan Ar-Razak dia. Bukan orang beri rezeki kan. Orang ni bayang ni. Tuhan dah set pada azali lagi. Sebelum kita ada, dia dah set dah. Rezeki kita datang melalui sebab gini. Sebab usaha tu dia dah set. Usaha ikhtiar kita Tuhan dah set. Bukan usaha tu kita buat sekarang. Dah siap azal lagi dah. Kan Allah wala syai'a ma'ah. Ingat tu. Telah ada Ta'ala pada azaz sedia kala tak ada sesuatu serta dia. Dia tunggal ahad. Pandang situ. Baru kita nampak. Kalau tak pandang situ, nampak kan. Kita terhegi-hegi nak pandang usaha ikhtiar kita. Oh, habis mahjub. Siapa pandang dia usaha ikhtiar dia mahjubun, dia terhijab dengan Tuhan. Ya, ru'yatu nafsi. Kan? Ru'yatuka wujud. Kau memandang akan wujud kamu mani'atun anisyuhurillah. Menyekat kamu daripada musyahadah akan Allah Ta'ala. Sebab kita ada syariat yang zahir menyuruh kita usaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita memandang kepada usaha dan ikhtiar. Buat sudah, pandang dia je. Kau pandang dia usaha, habis. Terhijablah engkau dari Tuhanmu. Sampai kemati pun kau tak akan kenal siapa dia Allah Ta'ala. Ya, kita panggil tauhid. Al-Muqti, Al-Razzaq, Al-Basit, ya, Al-Qadir, semua nama dia kan. Semua nama Allah Ta'ala. Mana tunggalkan yang bernama tu dia. Yang lain tu semua adalah dia panggil bayangan ni. Asma kita membayangi asma Allah Ta'ala. Ya, kita qadir. Qadir kita membayangi qudrat Allah Ta'ala. Ya, qadir. Mana yang berkuasa. Ini membayangi ada satu lagi kuasa yang hakiki. Zat yang mutlak, kuasa yang mutlak, nama yang mutlak. Jadi pandang asma. Itu makna kata man aqsaha. Barang siapa yang memelihara asma husna ni dah halal jannah, masuk syurga. Bukan pelihara, itu makna hafal. Asma husna sampai 99 hafal. Yahudi boleh hafal kan. Hafal tu makna piara, ittisaf kita dengan dia. Ya, kena dia pada sifat nama Tuhan Ar-Razzaq. Bermakna apa? Supaya kita kenal rezeki itu minallah, datang dari dia. Pandang tu rezeki dari dia, jangan pandang daripada orang. Itu makna kita mentauhidkan asma Tuhan. Ya, dan seterusnya lah nama-nama lain.